manusia paling narsistik yang pernah aku jumpa lah. Lelaki semua bodoh. Ya, lelaki korang ya bodoh sebab pilih perempuan macam korang. Tak kisah hidup orang lain tengah langgang, huru-hara. Janji hidup kau happy. Sampai adik sendiri pun kau sanggup korbankan. Korang tahu tak, kadang-kadang Kau penyondol kan? Kau goda bapak saudara Eddie, lepas tu kau nak sondol sama pula? nak kena pau kan? Apa beza kat kau dengan dia? Sama je kan? Bezalah aku ni kakak hang. Ni. Apa benda main tuduh-tuduh orang ni? Ha? Hebatlah kau, Hana. Salam semua dalam episod bahagia yang tertangguh, episod keempat yang korang boleh tengok tadi. Berlaku pertengkaran antara Kak Ju dan adik dia iaitu Zakwan. Ini saya rasa sebab Kak Ju dia macam suspicious kat ni lah. Dia berlagangin dengan Azrin, isteri Zakwan. Tapi Zakwan sudah pastilah dia mempertahankan isteri dia Azrin tu. Tapi itulah Kak Ju dia memang tak boleh pergilah dengan Azrin ni. Macam-macam hal dia cakap. Termasuklah dia cakap pasal kandungan Azrin tu. Dia kata bukan benih dari Zakwan. Atas apa Azrin skandal dengan siapa lah. Itu kata Kak Ju lah. Macam mana Kak Ju tahu, macam mana Kak Ju boleh buat hipotesis sebegitu. Itu yang itu Kak Ju lebih tahulah. Tapi dalam masa sama benda tu buatkan dia inilah bertengkar dengan Zakwan. Dalam masa sama pula kita boleh tengok episod sebelum ni yang mana Datin Zaliha dah campak duit dah dekat Hana. Jadi benda tu masa kes campak duit tu, lepas tu Hana dia macam pegang sampul tu, tak tahu dia ambil ke tak. Benda tu dirakam oleh Kak Ju juga. Kak Ju ni pandai betul. Ada je kat mana-mana, pandai cari peluang. Jadi benda tu disebarkan rasanya lah. Dan dia jadi bahan mulut makcik-makcik bawang. Jadi makcik-makcik bawang ni semua mengatalah pasal Hana ni, mungkin dia kata Hana ni nak mengendeng anak orang kaya gitulah. Macam-macam cerita dia. Tapi Hana ni dia membalas balik. Dia counter balik, mengatalah kat makcik-makcik bawang tu. Macam kalau orang boleh tengok, siap ada seorang makcik bawang tu siap nak rekod. Kalau ada peluang benda-benda yang bergaduh dengan bergaduh ni, rekod dan sebarkan dekat orang. Tak tahu, dia kata ni bukan kes penyondol ke apa dah ni. Ni tak tahulah, macam dia orang sakit hati je tengok kat Hana tu. Okey, jumpa lagi.